Okey guys, kembali lagi. Hari ni kita berkumpul di rumah Abang Mawi, abang sulung aku lah So hari ni kita nak bagi trip memancing, berkumpul ramai-ramai. Okey, so kita mulakan pada pagi hari, masuk jauh ke kawasan bersepadan dengan hutan lah. So jom kita mulakan. Alah lucut. Time aku tak sedia ni lah, time dia ambil. Korang nampak kan letupan bujuk tu? Dia memang di antara letupan toman dan haruan. Memang sedap. Nah, kita cuba dekat sini. Aku paling banyak dapat kat sini dulu. Jom kita tengok. Oh! Belum lagi. Bujuk, kompon, bujuk. Alah lucut lah. Wah, kena. Guys. Padu guys. Letupan yang kedua. So korang boleh tengok ceburan air dia, kocakan air dia. Memang padu ni. Saiz dia agak besar agak. Bujuk besar. Padu rip. Time ni aku perasan aku tak bawa grip. So ambil slow. aku minta tolong Arif untuk bantu angkat. Besar Din. Bujuk dah, padu guys. Bujuk gorgon guys. Bujuk pertama lama dah kita tak dapat isi bujuk kat sini. Bujuk ni besar ni. Tengok saiz dia. Alright. So kita gunakan EXP Dragon lah. Ni EXP soft rock yang paling aku minat lah, pergi mana-mana lah. Besar kecil dia boleh makan. Lesen bujuk mantap. First lesen. Memang cari bujuk ni hari ni. Mantap. On the way balik tu kita singgah tengok kerbau. Dekat sini menggunakan dua kaedah, traditional dan juga mechanical buffalo. Sadu babe kerbau dia. Mantap. Okay guys. Sekarang kita nak nyuluh pokok apa ni kampung Ni kampung. Kampung kecil. Kan kita dapat sebiji di 24. Ada lagi? Oh ni ada. Mana? Dah nak balik dah. Ni tadi tekong kita tekong bujuk Ini naik ruan siku sini. Ini